Kenapa dari zaman aku belajar kat Dongun dulu sampai sekarang aku tak pernah dengar nama pantai ni. Yang aku tahu pantai dekat Kuantan, Teluk Cempedak, itu saja. Bawa korang pergi Pantai Sepat Kuantan. Pantai dia yang panjang dan luas memang menjadi pilihan aku selepas ni kalau aku nak mandi dekat Kuantan. Lalu kita orang pergi jalan berdua je. Kali ni kita bertiga. Untuk korang yang masih mencari-cari spot untuk bawa family korang cuti, jom layan video kami sampai habis. Kami akan tunjukkan apa yang kami buat selama 2 hari 1 malam di Pantai Sepat Kuantan. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Harry Kari. Dalam video kali ni aku akan bawa korang pergi Pantai Sepat Kuantan. Lalu kita orang pergi jalan berdua je. Kali ni kita orang bertiga. Tapi muka baby aku tak boleh reveal lagi sekarang. Nanti akan ada susulan. Sekarang ni tunjuk dia punya sneak peek sikit. Okay, kita balik kepada cerita kita punya trip kali ni. Kita nak pergi ke Kuantan, Tanjung Sepat. Kuantan Sepat, Pantai Sepat. Aku tak nak pergi situ lagi sebab selalu Kuantan, Teluk Cempedak. Lepas tu naik atas sikit Balok, Cerating. Tu aku tahulah. Pantai Sepat aku tak nak pergi. Tapi bila aku tengok gambar ni, masa aku cari-cari sebab aku pun last minute booking ni, cari-cari tiba ada The Cedar Resort. Tengok tempat dia cantik, banyak pohon kelapa, lepas tu ada kuda. Betul-betul tepi pantai. Jadi aku try pergi sana. Aku bawa barang-barang pancing aku juga. Kita pancing, tengok macam mana. Kalau ada rezeki adalah. Kalau tak ada, aku buat review je The Cedar Resort tu macam mana. Sekarang di Bali, jalan jam gila. Aku nak pergi ke Kuantan. Aku ingat nak gerak subuh tapi terlewat bangun. Ingat sebelum subuh dah siap, bangun sembahyang subuh terus jalan je. Tapi dah terlewat, bangun subuh tu baru nak siap kemat barang. Tengok Waze, sekarang pukul apa? Pukul 8.40, 8.30 lah. Tengok Waze, dia tak bagi lalu jalan Tua Gombak sebab jam gila sampai ke Tua Bentong sana, sampai kita Sempah. So dia suruh lalu jalan Gombak lama ni. So siapa yang nak pergi belah Pantai Timur tu, plan lah elok. Kalau time-time cuti ni, gerak awal sikit janji macam kita orang. Tak, sekarang aku pergi Jalan Gombak. Jalan Gombak pun banyak kereta bai. Penuh dengan kereta. So let's go. Total makan tadi RM32.65. Aku lupa ambil gambar makan apa tadi. Ni lah nasi putih 2, ikan cecaru sumbat 1 RM10, sayur RM3 satu lagi RM4. Budu kicap tadi aku ambil sambal kicap 1 RM2. Sotong masak merah seekor RM7. Air kosong RM30. Total RM32.65. Bagi aku okey lah. Tapi ramai gila kedai ni. Yang powernya pukul 1 sampai pun masih banyak lagi makanan. Walaupun ramai, dia setiasa top up makanan. Lepas tu seat banyak gila. Nanti kalau orang datang sini. Okay, jom kita pergi ke kita punya chalet. Jom. Dah sampai dekat The Cedar Resort dekat Pantai Sepat. Tempat ni harga RM150 je untuk bilik queen. Kita tunjuk bilik macam mana. Tempat tepi pantai. Pantai sana agak jauh lah nak jalan. Tapi private property, pukul 10 dia tutup pagar. Kita boleh masuk bila-bila masa. Sini ada kuda tau. Nanti aku bawa jalan-jalan pergi sini. Dia punya chalet kat sini lah. Nanti boleh pasang hemok, boleh duduk kat hemok. Jom aku tunjuk bilik dulu sebelum digunakan. Okay, ni bilik dia. Katil queen. Ada 2 kursi, 1 meja, ada almari 1.
Memang dia sejadah, ada bantal ekstra satu. Dia bagi air, tisu, air mineral, kettle, katil queen. Lepas tu aircon ada, toilet. Bagi aku okey. Basic dia semua ada. Selesa, tak ada masalah. Jom kita keluar tengok apa ada kat luar. Tapi aku suka tempat ni, cantik gila sebab dia tepi pantai. Lepas tu pokok kelapa banyak je ni, ada susun elok. Lepas tu kau tengok dia punya rumput dia, terjaga bai, kosong. Rumput semua dipotong yang cantik. Hijau je tempat dia. Menarik gila tempat dia. Pasang hemok, tidur, best. Tapi tengah-tengah hari tak sedap lah. Ni pantai kau tahulah, tepi pantai punya panas macam mana kan. Petang nanti aku nak pergi sana mancing, kita tengok macam mana. So, nak pergi tengok kuda ke? Tunjuk kuda ke? Kuda memang kena tanah luas ni. Nampak kuda ke Lily? Mana tu? Nama dia Lexus. Ini namanya Vamos. Ini nama dia Moni. Ini macam kecil sikit. Ini besar. Cantiknya view belakang ni. Hai. Kenapa tu? Alright, aku dah set up kemah untuk sampai petang je. Untuk baby dan bini aku rehat. Sementara aku mancing, bagi diorang rehat dulu. Aku tak set up lagi barang mancing aku. Tengok pantai dia, cantik pantai cepat ni. Luas, seluas-luasnya. Ni petang yang nak bentuk nature hike poppy ni. Poppy ni aku bagi belakang lubang untuk angin. Tadi aku dah set up joran surfcast tu. Aku pasang dulu, tu baru setting ni. Aku ni nak pasang 3 tapi macam jam pun dah pukul 5. Kalau aku pasang 3 lambat. Nak set up lagi semua, tak set up lagi semua tu. Jadi aku pasang 2. Satu surfcast, satu ni aku main casting. Aku nak try micro jig dulu. Okey ke tak okey. Air tengah, sekarang time ni air tengah pasang. Full pasang pukul 8. So sekarang tengah sikit-sikit naik lah. So sebelum aku start cast, aku check dulu ada ikan, umpan tu ada lagi ke tak. Bukan ada ikan ke tak, umpan ada lagi ke tak. Okay, aku dah bawa umpan siap-siap. Oh, macam kena ratah dengan ketamnya. Ketam ratah umpan aku dulu. Itu adalah sedekah. Harap-harap ada lah yang nak makan ikan aku, umpan aku, sorry. Check dah sekali. Kali ke-4 dah aku check. Berapa kali dah habis. Kali ni aku sotong, tak tahulah macam ni. Macam apa tu? Alah, ketam. Ni dekat ketam je makan aku punya ni. Comel betul. Memang dia je makan, ni pakai jaring ketam lagi. Buat dia umpat je ke? Nak tengok, bagi dia tengok. Okey. Ketam pertama. Aku nak tukar plan, aku nak pakai jaring ketam. Pakai ketam. Tukar plan. Aku nak main jaring ketam pula. Geram aku. Tak habis dia makan aku punya umpan, aku tak ada ni. Kita tengok dia macam mana nak pergi pula. Dia boleh ke tak boleh? Alright. Jom kita cuba nasib.
Main ketam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita tengok. Jaring ni apa jadi. Dah terbenam ke pasir kat sini. Sayang, nak record tak? Dapat sebandel. Inilah dia pencuri ketam. Pencuri umpan aku. Sebandel. Tapi anak-anak je kenapa? Bapak-bapak dah tak ada. Ni memang besar ni. Ketam lagi memang besar ni. Tengok ni. Hai Lily. Lily tengok Lily bawa dapat apa? Banyak. Banyak gila. Dah satu hal pula aku nak keluarkan satu. Ni sebenarnya ketam tau. Ting 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 ting. Dia tunggu air datang, nanti dia menyorok. Tengok tak apalah, tak kau tengok nanti bawah. Aku nak settlekan banyak pula. Buat baby crab goreng baru tahu. Bagi air dia sakit. Janganlah cubit. Kau lepaskan kau lah. Aku punya mancing tak kompau. Ada hasil, tapi hasil dia pencuri umpan aku. Aku baling naik tulang. Baling naik tulang. Aku dah rasa lah mesti ada ketam. Kat tepi-tepi banyak lubang-lubang ketam kan. Lepas tu sekali aku baling sotong, seko kantoi. Seko mata kail tu sangkut dekat dia punya sepit. Aku dah kantoi tu, aku baling jaring ketam. Lepas tu sebandel terus. Okay, sekarang anak aku dah ngamuk lah tu. Dia masukkan kereta dulu. Sekejap lagi aku nak kemas. Mandi, balik. Kita punya chalet tepi tu je tadi. Chalet tepi tu je. Masuk situ, mandi. Malam lepak dengan member ke apa ke. Tengok macam mana. Masuk. Panas. Panas bang. Inilah record. Panjang lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Baby tengah tidur. Sekarang aku makan dekat kedai Moksu Cempaka 3 dekat Pantai Cempaka. Aku baru tahu kat Pantai Cempaka ni pun cantik juga macam Pantai Sepat. Luas dan banyak chalet. Tapi dia bagi aku Pantai Sepat lagi banyak parking lah. Sini kurang parking sikit. Tapi still okey. Nampak dia cantik juga. Macam tersorok. Mungkin lokal je tahu kot. Orang luar jarang tahu. Lepas tu tengok pantai sini macam tak macam Pantai Timur punya pantai sangat. Macam kat Dungun semua pantai dia teruk. Ini landai elok. So makan nasi dagang. Makan dulu. Saya nak ayam mami ya. Skill baru semenjak jadi bapak. Makan sambil pegang anak. Tapi pun carry lah. Sebab dia suka tidur dalam carry. So makan carry sedap. Kat belah-belah Pantai Timur je ada. Apa nama entah? Kuih kayu eh? Kuih apa nama? Kompor. Kuih apa tak nama? Kuih kayu. Macam cakui pagi lah. Macam kari. Memang Sedap. Syadu kat tu tepi laut. makan sedap tepi laut. Okay, aku tunjuk pula apa nak buat. Lagi pukul 12 nak check out dah.
So kita makan dulu. Ini ikan ya. Dekat kedai ni macam-macam ada. Nasi dagang, nasi kerabu, nasi putih, nasi belauk, nasi minyak, kuih tiaw goreng, mi goreng, air kopi, ais kopi ni pun sedap. So recommended. Boleh atas ni Pantai Cepaka. Sebelah tu ada boleh tengok petang, orang main petang. Alright. So kita orang dah settle. Nak check out dah ni. Sekarang pukul 11.47. Ada background suara. Sebelum ni tak ada benda ni. Sekarang dah ada. Tu lain sikit. Sekarang kita on the way. Nak pergi pasar nelayan. Nak tengok ada apa yang best kat sana. Tengok kuda dulu. Ada kuda. Ada kuda. Tak tengok. Kuda. Bye bye kuda. Okay, jom. Kita jalan pergi pasar nelayan Pantai Sepat. Diorang kata dalam pukul 11, 11.30, 11.30, 12 yang tu time nelayan balik. Boleh tengok hasil dia yang fresh. Tengok apa ada. Nanti aku buy tu balik. Hai. Ada bot tak sampai lagi. Dia orang tengah tunggu. Semua tengah tunggu. Tunggu sini semua tengah tunggu. Tunggu yang bot tak sampai lagi tu. Ni tengah tidur. Kita semua tengah tunggu. Nak tunggu ke tak nak? Kita orang tak jadi nak menunggu ikan sebab tak nampak bayang lagi bot tu. Dah lah bot baby kan. Sebab diorang ingatkan, diorang kata pukul 11.30, pukul 12 tu dah balik dah bot. Tadi tunggu semua bot tak balik. Yang ikan tadi, ikan semalamnya. So kita orang jalan. Sekarang kat tepi ni ada juga kedai ikan. Tapi tak tahu ikan bila, ikan fresh ke, ikan dari luar ke, tak pasti lah. Ni mem besar tengah pergi tengok tu. Tengok menarik ke tak. Kalau tak menarik, tak payahlah beli ikan. Kat KL bawa ikan kan. Aku menarik dekat pasar nelayan tu sebab aku tengok video siapa tah, ikan dia naik, dia punya insang tu bernafas lagi. Nanti aku nak tunggu tapi tak ada kan, macam mana. Tak apalah, next time saja. Tu memang datang macam tak menarik. Tak menarik. Okay, itu saja. Bye. Udang RM15, ni RM30. Keropok RM5, RM2. Yang ni sata goreng RM2, RM3. Inilah makan tengah hari tu orang. Malam makan nasi dah. Sebab kita dengan dagang. Jumpa makan pun saya nak try dia punya sata goreng. Aku rasa sata goreng. Rasa sata betul. Sedap. Ni 6, aku makan tu 7 ekor RM15. So udang besar-besar kat ni. Udang kecil, udang besar. Okey berbaloi. Tapi sata tak ada. Sata dia lambat. Dia punya waiting list banyak gila dia kata. Kalau nak order dia kata takut tak sempat siap. Apalah. Okay, aku lupa nak buat closing sebenarnya. Sebenarnya aku dah sampai rumah dah tadi. Lepas daripada makan dekat Cok Tepung tu semua,
kita dah tak ada plan apa-apa dah, memang terus balik. Lepas tu jalan jam semua. Aku sempat singgah rumah abang aku dekat Kelang. Dah sampai dekat keluar Tua Gombak tu dekat rumah kita orang. Kita pergi Kelang dulu jumpa tu family dulu. Ni baru nak on the way balik. Lepas tu baru teringat, aku tak buat closing video ni. So habislah kita punya trip 2 hari 1 malam dekat Kuantan, dekat Pantai Sepat. So bagi aku kat Kuantan ni banyak pantai-pantai yang cantik, yang tak ramai orang. Maksudnya tak komersial. Macam biasa kalau orang pergi Kuantan, pantai je akan pergi Teluk Cempedak. Sikit-sikit Teluk Cempedak. Teluk Cempedak tu sampai jam teruk. Padahal Pantai Cepaka, Pantai Sepat, lepas tu Pantai Balok, itu semua pantai yang luar-luar sangat. Pantai Sepat tu lah contoh bagi aku. Panjang, parking penuh. Parking banyak kosong. Sepanjang-panjang pantai tu ada je tempat ruang untuk parking. Lepas tu tak ada orang minta dia parking pun. Lepas tu setiap pagi majlis pemandaran orang datang sapu daun kering. Lepas tu tong-tong sampah yang ada majlis pemandaran letak situ, dia akan tukar plastik, buang dunia tu. Wish, aku rasa situ tempat yang terjaga, memang elok lah. Jauh sangat banding dengan PD ke apa. Sebab PD ramai sangat orang, serabut. MPK dia. So mancing tak ada ikan, dapat ketam. Okey lah, lepas tu dapat tengok kuda. Kira ni first experience baby aku untuk berjalan. So kalau korang suka tengok aku buat video macam ni lagi, korang cuba like video ni, share kawan-kawan. Subscribe ke tak subscribe aku tak kisah sangat. Like tu lah bagi tambah algoritma sikit. So kita jumpa video hadapan. Bye.